Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya baru dapat video ni. Video yang amat berhormat Menteri Besar Kedah tengah berkempen dekat Air Kuning, dan dia ada sebut dia nak bagikan, nak hadiahkan pemuda UMNO kain batik bercorak roket. Saya nak hadiahkan kain batik bercorak roket kepada pemuda UMNO. Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Menteri Besar Kedah kerana sudi nak hadiahkan kain batik bercorak roket. Saya pun sebagai timbal balas pada Menteri Besar Kedah, saya nak minta alamat juga. Sebab apa? Pemuda UMNO nak hadiahkan Menteri Besar Kedah ni cermin. Supaya besok dah dapat besok, Menteri Besar Kedah boleh cermin diri sendiri, boleh tengok, boleh imbas kembali. Masa PAS duduk berkawan dengan DAP dulu, ada tak PAS tegur DAP ni macam mana pemuda UMNO hari ni tegur DAP masa kita berkawan ni? Ada tak? Yang seingat saya ke hari ni, tak ada lagi pula pemuda UMNO yang masa berkempen angkat bendera DAP macam ni. Tak ada lagi lah. Ingat saya lah. Saya pun tak tahulah. Pengetahuan saya tak ada. Berbanding dengan ahli PAS yang pernah mengangkat bendera DAP. Pakai pudar pun ada masa ketika itu. Jadi, saya minta lah Menteri Besar Kedah sepanjang bulan Ramadan ni, bulan Syawal besok kita nak berkempen. Kempenlah secara baik. Janganlah kutuk sana, kutuk sini. Kita kempen dengan idea untuk memberikan kebaikan kepada penduduk Air Kuning khususnya. Bukan nak memperbodohkan orang Air Kuning. Jadi, Menteri Besar Kedah, insyaAllah nanti bagi saya alamat, insyaAllah kami akan hantar cermin kepada Menteri Besar Kedah sebagai timbal balik. Terima kasih ya.